Okey. Terima kasih tuan-puan. Clear. Okay, right. Okay. 10. Right. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk lah. Okay. So, saya tengah set up ni dulu. Dah set up pun. Ni final check. Okay, tak. Slide saya nampak okay. Kita akan besarkan slide nanti. Sekejap lagi. Macam ni. Okay. Okay. Baik. Okay. So, kita boleh mulalah. Sekarang dah cikgu. Okay, right. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulakan sesi What's New in Warbot edisi Januari pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Nah, ya, alright. Okey, terima kasih tuan-puan sudi bersama saya pada pagi ini dalam janji kita What's New in Warbot untuk saya ataupun untuk saya lah sahabat saya hari ini bersorangan untuk berkongsi dengan tuan-puan tentang update terbaru fungsi-fungsi yang ada pada Warbot pada edisi Januari ini. Okey, kalau ikutkan sesi kita ni untuk pengetahuan tuan-puan ataupun yang lain-lain lah ataupun yang baru masuk pada edisi kali ini. Sebenarnya sesi What's New in Warbot ni kita buat setiap bulan. Setiap bulan kita akan kongsikan feature-feature terbaru, apa-apa update minor ataupun major yang terbaru dekat Warbot ataupun apa-apa troubleshoot yang kita dah atasi dan sebagainya dalam sesi inilah. Okay. So sesi ini kita akan go through apa yang kita buat, tim developer kita buat. Ada juga yang user request kita cuba realisasikan apa yang mereka minta lah. Okay. Seterusnya. So agenda kita pada pagi ini ada saya pecahkan kepada 3 lah. Welcome message di mana sekarang lah. Okay. So sebelum kita go through ni, saya nak kenalkan diri dulu. Mungkin yang pertama kali yang bersama saya. Edisi Warbot ni, tak silap saya dah kali kedua ataupun kali kedua kot untuk Warbot ni. Okay, untuk What's New in Warbot. So untuk yang orang baru, saya kenalkan diri saya sebagai saya Amir sebagai CRM, bahagian CRM Warbot yang menguruskan support, menguruskan database ataupun menguruskan khidmat pelanggan lah, lebih kurang lebih macam tu. Okay, alright. So kita ada 3 agenda. Yang pertama adalah welcome session. Yang ni saya akan go through ada beberapa slide lagi. Nombor 2 kita akan share apa feature-feature new update terbaru. Dan nombor 3 adalah kita akan go through lah demo secara live, demo secara live lah dekat Warbot, apa feature-feature yang saya sebutkan tadi. Right. Ni official. Ada yang tak official pun ada. Okay. So untuk makluman tuan-puan, kalau ingin tahu apa kelas-kelas yang terkini yang Tim Hamis buat, ataupun Warbot buat, so boleh pergi ke patomac.com. So dekat situ tuan-puan boleh tengok apa kelas incoming kelas. Kalau tak silap esok ada satu kelas berkenaan broadcast. Kalau tuan-puan berminat nak belajar broadcasting ataupun blasting lah pendek kata, blast WhatsApp, so boleh join kelas esok. Pendaftaran masih lagi dibuka. Okay. Seterusnya, so untuk tuan-puan yang baru ataupun yang tak ada akaun lagi, mungkin baru nak cuba-cuba nak tengok apa ni Warbot dan sebagainya. So kalau tuan-puan sign up, register Warbot, inilah pandangan awal ataupun apa ni, panggil dashboard. Dashboard untuk Warbot ni. Okay.
So nanti boleh tengok bahagian tutorial ataupun documentation untuk go through lah cara penggunaan sistem whiteboard. Bagi web tadi, mungkin Syafiqah boleh bantu saya. Okay. Kalau ikutkan, mudah aja, fatomet.com. Fatomet.com. Okay. So, ni sekadar just reminder kalau tuan puan yang ingin bertanya apa soalan, boleh tanya di bahagian chat dan pastikan set everyone. Kalau set panelist ni saya tak perasan lah. Sebab saya sendiri pun set everyone. Right. Okay, ada recording. Ada recording. InsyaAllah kita bagi petang ni. Kalau possible. Kena record ni dah kena upload dan sebagainya kan. Okay, kalau possible kita bagi petang ni. Okay, seterusnya. Selesai bahagian walkthrough. Welcome message tadi. So, kita pergi ke update new feature. Alright. So, pada bulan ini, Januari ini, sepanjang bulan ni, tim developer kita ada membuat penambahbaikan yang kalau saya tengok ni banyak lah. Kan ada 8 semuanya. Tapi 8 ni tak semuanya major update. Dia ada enhancement, dia ada minor saja penambahbaikan untuk ciri-ciri macam reporting, view dan sebagainya. Tu bahagian UIX dan sebagainya lah. Dan dia tak berat lah. Okay, alright. So, saya mungkin akan go through secara dari arung, dari laju lah. Okay, tuan puan boleh tengok dan jika ada soalan boleh tanya dan siapa yang terlepas sebagainya, boleh tengok sesi recording. Kami akan berikan petang ni ataupun insyaAllah cepatlah petang ni. Right. So, jom kita tengok. So, yang pertama adalah fungsi ataupun feature automation. Ini khas untuk official API. Since kita dah lancarkan robot versi official API ni. So, semestinya kita akan adalah fungsi untuk hantar mesej-mesej automation yang untuk official API. Since untuk tuan-puan yang tak tahu, so kalau bila WhatsApp ni dia dah ketatkan, kalau kita boleh hantar mesej selama dalam tempoh 24 jam sahaja. Kalau window tu dah putus dalam tempoh 24 jam, so window tu akan ditutup. Kalau tak ada respon dalam tempoh 24 jam tu, window tu akan ditutup. So, untuk buka balik window tu, so kita kena hantar satu mesej lah yang kalau guna official API, kita hantar mesej yang berbentuk template mesej. Okay. Yang kedua adalah kita buat penambahbaikan dekat multiple webhook endpoint. Okay. Ini untuk orang yang guna yang nak buka tarik data, automation dan sebagainya lah. Kan? So sebelum ni kita hanya ada boleh hantar satu endpoint saja. Sekarang ni kita tambah. So untuk ada orang yang ada banyak website nak hantar ke beberapa tempat, khususnya yang ada CRM sebagainya, so boleh guna fungsi multiple webhook ni. Cara setup lebih kurang sama saja, cuma kita tambah baik dan kita boleh tambah beberapa webhook lagi. Sebenarnya satu saja. Seterusnya queue message. Ini saya go through dahulu. Queue message. Queue message ni secara ringkasnya kita boleh tengok. Sebelum ni dia tak keluar pun. Dia just unavailable. Sekarang ni kita tambah fungsi. Kita boleh take view lah. Okay. Right, sekejap lagi saya tunjukkan benda tersebut. Seterusnya token AI usage. Yang ni pun sama. Kita ni minor update. Kita boleh tengok token AI usage ni based on kita boleh filter nombor-nombor yang kita ada lah. Instance yang kita ada. Okay, ini pun minor. Subscriber filter. Yang ini lebih kurang major juga. Subscriber filter kita tengok sekejap lagi. Broadcast. Okay, ini secara ringkas lah. Actually broadcast ni kita dah push pada bulan lepas. Kalau saya tak silap. Pada bulan lepas. Tetapi ada sedikit cabaran lah sebagainya. So, kita freeze dahulu. Kita stop dulu. So, officially pada 2-3 hari ni kita dah
push balik. So tuan-puan yang nak broadcast guna webbot Office API ni dah boleh gunalah. Ini lebih kepada announcement lah, announcement. Okey, seterusnya bab enable active. Okey, yang ni nanti saya tunjukkan. Mungkin tuan-puan tak faham lah apa bab enable active ni. Okey, saya tunjukkan. Dan last sekali, ni kita punya hero hari ni adalah webbot apps. Yang ni dekat ujung sekali. Sengaja saya letak dekat ujung supaya tuan-puan boleh stay sampai hujung. Nanti kita akan demo lah apa yang ada dekat webbot apps. Right. Adakah tuan-puan bersedia untuk saya go through satu-satu fungsi yang ada pada pagi ni? Tekan tiga, tiga, tiga. Tiga tuan-puan. Ui, laju. Puan Adli. Laju, laju. Okey, jom. Saya buka babak punya website sekejap. Saya nak share yang baru. Slide baru. Ada lagu tak start juga kan? Boleh dengar lagu. Tak boleh. Ni dia punya share. Oh. Ni dia lagi lah. Okay. Okay, mana saya punya okay, nampak skrin saya. Okay, nampak. Sekarang ni saya guna dua skrin saja. So, tuan-puan akan nampak saya tengok kat situ sekali, tengok sekali kan. Okay. Sekejap. Stopkan. Saya nak pergi macam tu pula dah. Okay, baik. Okay, first kali kita pergi ke bahagian automation. Apa yang kita tambah baik pada automation kali ni? Ni macam saya beritahu tadi lah. Saya intro tadi. Sebelum ni kita hanya buat kita hanya ada fungsi untuk hantar message berbentuk unofficial saja. So kita tambah baik dah sekarang. Kita ada fungsi untuk official lah sekarang ni. Okay. So sebenarnya dia minor juga, tambah baik minor. So saya nak tunjukkan contoh lah dekat sini ya. Okay. So okay. Okay, so kalau perasan, kalau tuan-puan yang biasa buat automation ni, kalau perasan sebelum ni, dia tak ada pilihan official dan official. So sekarang ni, kita dah tambah baik, kita tambah baik bahagian ni lah, kita tambah baik yang boleh pilih official API. So, fungsi ni juga, kita nak asingkan lah. Kalau sebelum ni dia ada satu satu drop down menu saja. So bila kita buat macam ni, tuan-puan boleh asingkan terus. Kalau tekan official API, kita hanya filter nombor official API saja yang keluar dekat sini. Okay. So sebagai contoh, kita kalau nak buat baru, mungkin tuan-puan boleh tengok kat sini lah. Add new. Okay, webhook ni trigger dengan apa? Webhook ni nama test dan sebagainya lah. Okay. Ni kalau kita nak buat baru. Okey, ni dia punya apa panggil view dia lah. Okey, so saya nak tunjuk contoh yang tadi yang kita dah set up tadi. Okey, so apa beza dia adalah dekat sini tuan-puan ya. Okey, so bila kita pilih official API, automatic dekat bawah, dekat basic setting ni lah biasalah. Tadi official API, webhook, ni ni link yang kita nak hantar ke nanti, tarik data dan sebagainya. So ini adalah param dia yang kita nak tarik data tu nanti tuan-puan boleh letaklah dia action ni, value apa, folder ID. So saya rasa tuan-puan yang biasa automation dah tahulah macam mana kita nak match param dengan value tersebut. So bahagian action setting lah yang kita nak hantar message, yang kita nak hantar follow up message. Dia dekat bahagian add action. Dia keluar send message template. Okay. Dia dekat sini. Kita juga boleh pilih message yang kita nak hantar tu.
Maknanya satu dashboard ada dua-dua. Betul. On official, official. So tuan-puan boleh pilih lah nak hantar terus, nak hantar message tu terus dapat pada customer tu, ataupun nak hantar delay duration berapa minit selepas orang tu order dan sebagainya lah. Specific date pun boleh. So boleh tengok lah. Day of week. So kita boleh pilih juga hari apa je yang kita nak hantar. Walaupun dia beli pada hari Senin, follow up ni ataupun automation yang kita set ni, kita boleh hantar pada hari tertentu, hari Jumaat sahaja dan sebagainya. Okay, ni schedule type. Schedule type ataupun masa yang kita nak hantarkan message tersebut. Recipient phone number ni adalah nombor yang kita nak hantar kepada orang tu lah. So kalau contoh yang saya buat sekarang ni, ada pilihan lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dan bila kita dah set dekat sini, kita ada banyak lah pilihan. Kita nak tarik data tu, kita nak hantar kepada siapa, kan? Tapi biasanya kita akan hantar kepada order customer phone number tu sahaja. Okay, so contoh, bila kita dah test, dah tulis follow up dan sebagainya, tuan-puan sebenarnya boleh tengok preview message. Ini note message yang kita letak tadi. Contoh lah. Sekejap kita refresh balik. Kita test. So dia akan keluar dekat sini lah. Tuan-puan boleh tengok automation yang tuan set up tu nanti, message yang di set up tu nanti, dia keluar macam mana. Dekat preview message. Okay. Pastikan kita punya setting ni enable lah. Boleh status aktif lah dekat. Nak tahu dekat aktif kat mana, tengok dekat sini. Sama je dekat situ dengan dekat sini. Sama status dia. So barulah automation dia aktif lah. Okay, right. Kalau since kita guna official API, should be kita guna pre-approved template lah. Kita tak boleh guna message yang kita buat kat sini. Kecuali unofficial. So kalau official, kita kena guna pre-approved template yang kita nak. Alright. Okay, so untuk automation selesai, kita view saja. Right. So yang seterusnya. Okay. Kita pergi ke multiple webhook endpoint. Okay. Untuk fungsi multiple webhook endpoint sebenarnya, kita buat ni, kalau saya beritahu sebelum ni, kita buat sebab sebelum ni hanya boleh hantar satu webhook sahaja. Boleh hantar data ataupun hantar data lah. Satu webhook saja. So kita tambah baik, kita boleh tambah lagi add webhook. Kalau tengok dekat sini, tadi ya. Kalau kita tengok kat sini, ni dah ada satu lah. So tuan-puan boleh tambah lagi add webhook kat sini. So cara dia, ni nama dia lah. Tuan-puan boleh letak nama webhook apa, webhook on pay ke sebagainya. So webhook URL ni boleh ambil daripada funnel key, on pay dan sebagainya, letak kat sini. Pastikan enable untuk webhook ni jalan, dan mesej-mesej yang event ataupun mesej lah, ataupun data yang kita tarik adalah data-data ni lah, mesej status dan sebagainya. Okay. Kalau yang biasa buat automation ataupun webhook ni, tahulah data-data apa yang perempuan akan hantar tu. Okay. Untuk yang ni ringkas saja. Untuk webhook endpoint ni sebab kita tambah baik, kita tambah multiple webhook endpoint. So benda ni dekat bahagian, sekali lagi saya jadi bahagian account manager dan pilih yang mana tuan-puan nak test, nak set up. Kalau macam ni tak ada lah. Okay. Tekan tadi yang ni, ni ada satu webhook. Saya boleh tambah dekat add webhook. Okay. Alright, ada soalan ke setakat ni? Laju ke? Sebab fungsi ni adalah fungsi yang dah ada, cuma kita tambah baik saja. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Kalau tak ada, saya go ke next message ni lah, agenda. Betul tuan Mr. Bro. Ni Wabot. Kita cerita ni Wabot online.
Tidak, bukan Webbook Pro. Webbook Pro dia punya dashboard apa, dashboard dia lain. Kita masih dekat webbook.my. Okay. Fungsi-fungsi yang ada dekat fungsi-fungsi yang kita cerita dalam WhatsApp ni adalah fungsi-fungsi yang ada dalam webbook.my. Ya betul, Mr. Bro. Mr. Bro. Tuan Mr. Bro, memang kita dah push, tak silap saya officially bulan 10 lagi. Bulan 10 tu kita perkenalkan official API. Dan kita tambah-tambah baik, tambah baik. Fungsi-fungsi contoh automation, fungsi-fungsi broadcast, kita dah tambah yang bersesuaian, yang selari dengan official API yang kita ada. Fungsi webhook ni sebenarnya kita nak hantar data kepada funnel key dan sebagainya lah. Kita nak hantar data tu. Kalau kita ada buat automation dekat funnel key dan sebagainya, fungsi itu kita apa-apa yang berlaku dekat apa ni webhook ni, kita hantar data tersebut ke uh, funnel key ataupun mana-mana automation yang kita guna. Boleh, boleh. Tuan Preacher Ben Ramli. Memang boleh. Package 30 boleh guna. Package 30. Kalau ikutkan semua kita boleh guna official API. Cuma kalau tengok package lah. Plus kat atas. Tu. Tu Fidas dah. Bantu. Terima kasih Tuan Fidas untuk bantu jawab soalan. Supaya lebih jelas lagi. Alright. Soalan lain yang saya tertinggal. Right. Kita ke seterusnya queue message. Okay. Allah boleh Tuan Mr. Bro. Hmm. Okay. Queue message. Okay. So, ini keluar yang ni pula. Okay. So, fungsi yang seterusnya adalah queue message. Kalau tuan-puan perasan, tuan-puan pernah tengok bahagian queue message ni. Queue message ni dia just keluar unavailable message dan NA lah. Dia tak ada, dia tak keluar message apa yang kita letak dekat sini. So, tambah baik yang kita buat adalah dekat sini adalah kita show ataupun keluarkan lah. Kita tunjukkan view message apa yang dihantar. Kalau kita hantar message template, dia akan keluar template, test template, sebagainya, nama template tersebut lah. Kalau yang ni nama dia test template. Jadi apa? So kalau yang ni message-message yang kita hantar, dia dekat queue message ni boleh jadi message chatbot AI, boleh jadi message broadcast, apa-apa yang kita hantar, follow up dan sebagainya. So dekat queue message. So queue message ni simple saja. Apa yang kita tambah baik adalah bahagian konten. Konten ini saja. Tambahan UI UX lah lebih kurang. Okay. Kita boleh tengoklah status. Dalam masa sama kita boleh tengoklah status fail ke. Macam contoh kat sini kita tengok. So dia sesuai untuk orang yang suka monitor monitor apa yang berlaku dekat belakang lah. Chatbot dia jalan ke tak, apa yang dihantar dan sebagainya. Sesuai lah kalau nak tengok. Boleh tuan preacher. Betul. Okay, next. Kita dah cover tiga apa tu? Tiga feature. So, kita pergi ke token AI usage. Yang ni pun minor update juga. Okay. Okay, untuk token AI usage ni sebenarnya, kita hanya tambah baik kat bahagian sini saja. Kalau sebelum ni, kalau tuan-tuan perasan, dia tak ada nombor telefon tau kat sini. Dia hanya ada instant ID je saja. Instant tadi. Jadi ada user request sebab dia tak tahu, dia nak tengok contoh lah, dia nak tengok yang ni kan. Dia tak tahu ni instant untuk chatbot yang mana sebagainya.
So, cara dia, bukan cara dia lah. Kami tambah baik adalah dengan cara kami letakkan nombor. Yang ni kalau tengok 155 ni ada nombor display name, display nombor ataupun display name lah daripada WhatsApp sendiri. So, kalau contoh nombor 0111 ni lah baru nombor yang betul. Okay. So, kita boleh pecahkan macam ni lah. So, bahagian untuk token AI usage ni adalah kita showkan nombor telefon tersebut. Dulu ni tak ada. So, yang lain-lain adalah sama. Kita nak tengok subscriber, kita nak tengok, kita nak tengok ni lah token usage. Usage apa yang kita guna. Dan dalam masa sama boleh filter lah apa yang kita nak filter dekat sini. Okay, date range pun boleh, yesterday, kita guna berapa dan sebagainya. Okay. So, kalau nombor ni dia tak bergerak ni sebab apa? Nombor ni kita tak gunakan untuk chatbot lah. Sistem untuk ni kita guna untuk demo, so tak bergerak. Kalau tuan-puan yang guna chatbot, mungkin dia bergerak lah, monthly plan berapa, purchase credit dan sebagainya, ubah lah. Okay. Untuk soalan Mr. Bro ni mungkin ada tim kami akan bantu jawabkan lah sekejap lagi. Alright, seterusnya subscriber filter keyword. Okay. So untuk subscriber filter ni pula, actually dia juga adalah minor update yang mana kita tambah baik enable chatbot. Okay, sorry. Subscriber filter ni, enable chatbot ni dia sebab display yang sama. So chatbot ni sekejap lagi saya cerita. So dekat bahagian subscribe, actually dekat chatbot subscriber ni kita boleh tambah apa? Dia punya tools. Oh, dia tambah baik dia boleh keluar. Okay. So kalau ikutkan, okay, tools. Okay. Kalau tuan-puan, saya rasa tuan-puan mungkin tak explore lagi dekat sini lah. Ni benda yang baru kami tambah baik. So dekat bahagian filter ni, actually kita dah tambah baik. Tambah satu feature yang mana tuan-puan boleh tengok subscriber tu dia dah lalu tools apa yang dah tagging. Contoh, tekan yang ni, tools suppose kali kita kena tambah dululah tools tu dalam kita punya table untuk report kita ni. Tambah dulu. So dia akan masuk ke sini. Dan kita boleh juga tak ke atas ke tak ke bawah, depend lah. Okay. Lepas tu tadi dia tak berubah kan, so okay, better kita filter terus kita test dulu nama, letak terus tu sekejap. Okay, kita tambah, saya tukar testing. Kita kena cari tu banyak sangat nombor. Okay, sekejap ada abang. Kita try ni, tengok ada tak. Sorry. Tools dia. Dia keluar ni. Tools yang digunakan, dia akan tagging. Tools ni dia macam yang kalau tuan-puan guna tools untuk human agent transfer, apa lagi, lead forwarder dan sebagainya, dia akan keluar dekat sini. Dia tools ni macam kita tagging lah. Kita tagging. Orang tu dah lalu kat mana lah. So, dengan cara ni kita boleh pilih dia dan untuk tindakan selanjutnya lah. Okay. Perempuan boleh view lah. Kalau yang ni satu je, kita tengok yang banyak sikit. Custom field. Custom field. Okay. So, tuan-puan boleh filter lah dekat sini. Orang yang dah lalu dekat sini. Nak tengok ni. Sebelum ni tak ada. Tools ni tak ada. Dan kita tak boleh tahulah orang ni dah lalu dekat mana lah. Contoh Farid Osman ni, dia dah lalu apa lah dekat sini. Kita tengok.
custom tools, management, kelas, set kelas terdekat dan sebagainya. Dia custom tool ni gambaran mudah adalah dia macam tagging. Orang tu dah masuk ataupun dah lalu pintu masuk yang mana dah. Dia masuk kat sini sebagainya lah. Okay. Okay, setakat ni kepada tuan-puan jelas ke? Ada apa-apa soalan tak? Dalam masa yang sama, kita dah dekat sini. Saya saya sentuh juga yang tadi bab enable message chatbot ni. So kalau tuan-puan perasan, sebelum ni kan kalau bila chatbot tu kita tambah fungsi untuk apa? Untuk uh, human agent transfer ataupun lead forwarder, kita akan set chatbot tu akan disable sementara kita handle human tu handle dan sebagainya. Biasanya chatbot status tu akan jadi inactive. Uh, so kita tambah lagi satu fungsi yang mana kalau ikutkan tuan-puan kena buat satu-satu dahulu. Buat satu-satu untuk enablekan chatbot tu. Tapi sekarang ni kita tambah satu fungsi dengan tekan je enable chatbot. So dia akan enablekan semua chatbot tu daripada disable. It will be changed from disable to enable. So kita buat bundle punya feature lah. Okay. Right. Itu salah satu fungsi yang kita tambah. Contoh ni inactive macam ni lah saya tunjuk tadi. Enable chatbot. Okay. Dan buat satu-satu kan. Tekan situ baru hidup. Dan sekarang ni kita tambah baik dengan cara bundle. Sama ada tuan-puan nak enable ataupun disable secara bundle. Tuan-puan juga boleh pilih lah. Instant ataupun nombor mana nak hidupkan. Boleh pilih lah. Itu dan sebagainya. Kita pulang pada tuan-puan lah. Nak filter apa yang ada dekat sini. Right. Package nanti dekat ujung tuan boleh tanya. Right. Okay, broadcast. Okay, broadcast. Pak message. Okay, macam saya beritahu tadi, sebelum ni, fungsi broadcast ni, kita freeze sekejap. Kalau tuan-puan yang biasa guna bug message, nak tekan official API ni tak boleh, tak dapat. So sekarang ni, Alhamdulillah, developer kita dah jaya atasi masalah tersebut, cabaran tersebut. So tuan-puan boleh broadcast seperti biasa menggunakan official API. Untuk broadcast secara official API ni kita dah cover sebelum ni. Tuan-puan juga boleh rujuk tutorial dan documentation lah yang kami sediakan. Itu saja untuk official API ni, kita just nak maklumkan saja. Kena guna template last ke? Okay, nanti saya rasa tim saya boleh bantu untuk jawab soalan tuan. Feature. Okay. Bug enable kita dah cerita tadi dan kita dah sampai dekat bahagian apps. So sebelum saya pergi ke bahagian apps, ada apa persoalan lain yang nak ditanya tentang apa yang saya ceritakan tadi? Betul. Untuk menjawab soalan Mr. Bro, setakat ni kalau saya tak silap, untuk Wobot Pro kita boleh blast kepada beribu nombor unlimited. Tapi Robot.my kalau saya tak silap sebelum ni kita ada uh, limit sehingga 5,000 nombor saja. Adakah kita dah tambah baik Tuan Firas? uh, dia punya proses sama saja. Cuma setakat ni kita boleh blast pada 5,000 nombor saja. Tapi kalau tumpuan ada database bawah 5,000, insyaAllah boleh guna 5,000 Wobot.my, broadcast secara Wobot.my. Tapi kalau ada banyak database lebih pada 5,000, kami cadangkan guna Wobot Pro lah.
Wobot Pro, Wobot.my, dua-dua official API. Okay. Firdaus dah uh, info tadi akan dinaikkan lah dalam masa terdekat. Okay, right. Cuma setahu saya setakat dia limit dia 5,000. So, kalau tuan-puan nak guna untuk bawah 5,000, so lebih boleh lah sementara waktu ni. Okay. Untuk, mungkin untuk testing, untuk belajar dan sebagainya boleh guna robot ramai. Tak perlu guna robot pro lah. Limit akan bergantung pada plan langganan nanti. Okay. Right. Okay. So, saya nak share satu lagi yang last kali apps. Ah, share. Okay, right. Okay. So nampak slide saya. Okay, tuan-puan. So kita pergi ke last kali apps. Untuk makluman tuan-puan, um, Wabot, pada bulan ini kita dah lancarkan apps, tapi bukan lancarkan dekat public lagi. Kita lancarkan pre-launching lah, dia kata pre-launching. So, hujung sekali saya akan bagi tahulah macam mana cara tuan-puan boleh nak jadi orang terawan untuk test apps Wabot ni. Okay. Okay. First sekali, tuan-puan nanti kalau tuan-puan berminat untuk dapatkan uh, apps Wabot ni, nanti saya bagi tahu di hujung. Dan bila tuan-puan dah dapatkan apps Wabot tu, dan apps Wabot ni dah available untuk Android dan iOS, dua-dua boleh gunalah nanti. Tak ada masalah. So nanti kalau tuan-puan dah install, tuan-puan boleh sign in saja. Kalau dah ada dah ada account tu, dah sign in saja. Tapi kalau tak ada account, should be kena create account dululah. Okay, kena create account dahulu. Kemudian sign in macam biasa. Dan bahagian ni adalah paparan awal lah. Okay, saya tak tunjuk apps tu sebab saya tak install lagi dekat saya punya phone. So saya just tunjuk screenshot yang ada, feature-feature yang ada dekat apps tu abang ni. Oh, saya pun hilang lah. Eh, ni. Okay, right. So, ni setting ni macam WhatsApp lah kan. Dia di interface dia lebih kurang WhatsApp. Memang sengaja kita nak buat dia punya interface tu lebih kurang WhatsApp supaya tuan-puan familiar lah nak guna tu. Dia lah janggal sangat kan. Okay. So ni bila dah register tuan-puan pergi bahagian setting ni tuan-puan akan dipaparkan dengan maklumat tentang akaun tuan-puan lah. Okay. Biasalah. Okey, seterusnya apa yang ada dekat Wabot ni, apps Wabot ni? Secara ringkasnya kita akan kesal saya. Okey, secara ringkasnya kita ada chat, broadcast, contact dan setting. Setting ni kita dah tunjuk tadi. So kalau kita tekan chat, dia akan keluar lah chat. Chat sama seperti Wabot, tapi fungsi chat ni dia adalah live chat daripada web base tu. Fungsi live chat tu kita bawa keluar masuk dalam chatbot. Sebenarnya benda ni adalah kita nak mudahkan, kita nak atasi masalah apa? Masalah yang berlaku dekat mostly user kita yang guna apps apa dia wabah lah ataupun WhatsApp business ni yang mana dia tak keluar message kan, ada waiting for message dan sebagainya tu kan, tak keluar. So dengan guna apps ni benda tu dapat diatasi lah. Dalam masa sama juga ada, kalau perasan chatbot kita stuck, tak hantar mesej, tak reply sebagai tak respon. So kita boleh chat juga dekat kita punya apps ni untuk kita take over reply mail dan sebagainya. Itu salah satu ataupun bukan salah satu lah benda terbesar yang kita nak atasi. So dengan apps ni tuan-puan, saya rasa masalah-masalah yang bermain di fikiran yang sebelum ni kan. So dia ni akan diatasi lah ataupun lepas
download apps untuk Wabot ni. Okay, alright. Okay. Yang kedua dekat sini ada contact. Ni kalau perasan ni adalah kita punya instant lah. Perempuan pilih-pilih account mana, instant mana nak tengok contact subscriber dan sebagainya. Ni pun sama. Chatbot, chat mana kita nak tengok. Ni kita pilih account untuk Wabot. Kalau perempuan ada beberapa nombor, so boleh pilih lah dekat sini. Dia akan keluar lah. Dia akan filter lah seperti kita filter. Okay. Alright. Okay. Ini adalah paparan lah bila kita tekan salah satu chat tu, dia akan keluar macam ni. Hi, Wabot. Ni AI lah yang akan reply. Dia seolah-olah macam ni lah fungsi-fungsi dia. Okay. Dan kalau kita tekan user ni, kita nak tengok info dia, so dia akan keluar lah. General media follow up. Dan kita juga boleh hantar gambar. Ini sama macam WhatsApp. Kita boleh hantar gambar daripada file manager Wabot tu sendiri yang kita upload, atau kita boleh ambil gambar daripada device. Salah satu fungsi lah yang kita ada. Okay. So dekat contact info dia akan tunjukkan yang ni masih lagi 24 hour window, masih aktif. Maksudnya tak tamat lagi. Kita tunjukkan juga until bila dan sebagainya lah. Okay. Okay, alright. Ini nombor nama dan nombor telefon dia. Dia keluar nanti. Okay, ni pula ni bahagian broadcast. Ni broadcast sebenarnya kita tak boleh set up broadcast dekat sini lagi lah. Sebab nak set up broadcast ni satu benda yang teknikal lah, berat yang kita nak buat. So dekat sini broadcast ni lebih pada kita tunjukkan reporting. Apa yang kita dah set, kita dah schedule, reporting, pending apa, running apa, complete apa. So ni contoh belah kanan ni adalah reporting bila kita tekan salah satu report lah, kita tengok. Ni report ringkas dan ni report detail. Sini percaya berapa ni. Kita boleh baca lah broadcast yang kita hantar. Live chat daripada wabot.my tu. Live chat daripada wabot.my. Sebab kita sign in, kita login ni melalui wabot.my. So should be live chat daripada wabot.my lah. Okay. Okay, itu saja tuan-puan untuk demo. Ada demo lah. Saya tunjuk paparan lah apa yang ada dalam apps Wabot. Okay. Kalau tuan-puan berminat untuk dapatkan jadi orang tawar beta tester apps Wabot.my ni, caranya mudah saja. Tuan-puan pergi ke customer support, request saya nak cuba apps.wabot. Apps.wabot pula. Saya nak cuba apps Wabot. Bagi tahu je dekat customer support. Saya fikir boleh bagi link customer support untuk peserta direct pergi ke customer support. Saya cuba. Saya pun tengok. Okay, lihat macam tu. Recording, video credit sebab joiner. Okay, boleh Tuan Lokman boleh. Okay, so nanti contact dulu customer support, nanti customer support akan bagilah cara-cara dia. Nanti akan tanya beberapa soalan. Sebab kalau tak silap saya, kalau Android, kita terus boleh bagi APK file tu. Tapi kalau iOS, kena minta beberapa detail lah. Sebab iOS punya cara berbeza kan. Nak kena add ke macam mana saya tak pastilah. Tapi apa pun, kalau tuan-puan berminat nak jadi beta tester, boleh contact customer support. Dan sekiranya ada cadangan penambahbaikan ataupun ada error ke apa yang berlaku, tuan boleh maklumkan dekat customer support juga. Report je. Boleh tak tambah ni, boleh tak tambah ni. So feedback tu membantu kami lah untuk tambah baik apps Wabot tu. Okay.
Dan setakat ni kita tak live lagi lah. Ni orang tuan-puan lah, orang yang terawal yang akan guna apps Wabot tu. Alright, untuk saya kalau ikutkan dah habis lah setakat pagi ni. Sekiranya tuan-puan ada soalan berkaitan dengan Wabot ataupun Wabot Pro, boleh je tanya bahagian customer support. InsyaAllah customer support kami setakat ni kita dah extend waktu bertugas lah. Pukul 6 sampai pukul 10 kami ada bertugas lah juga. Termasuklah weekend Sabtu Ahad. Boleh je tanya pada bila masa. Right. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri dahulu sesi kita pada pagi ni. Dan untuk recording insyaAllah kita akan bagi pada tani kalau sempat insyaAllah. Kalau tak, baik esok lah tentu. Right. Itu saja bagi saya. Saya tutup sesi kita, sesi wasni pada kali ini dengan tasbih kefarah dan subhanallah. Baik, tuan-puan, insyaAllah kita jumpa pada Wasnyu pada bulan hadapan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, tuan. Okay, right.